saya Damia dan saya akan membuat liputan untuk rawatan bersama prasekolah. Sekarang kami berada di Kilang Gardenia yang bertempat di Shah Alam. Untuk satu sesi maksimum 60 orang sahaja. So sekarang ni dah lebih 95 tak silap saya ni. Okey? Okey. Boleh Okey, kita mula sekarang boleh tak? Okey. Tengok muka adik ni macam nervous je, takut je. Kenapa? Semua dah sarapan belum? Alhamdulillah. Okey, kita akan mula sekarang. Okey, untuk program kita pada pagi ni, pertama sekali kakak akan ceritakan sejarah Gardenia. Okey, yang kedua kita akan tengok wayang. Nak tengok wayang tak? Untuk pergi ke bilik jamuan ringan. Okey, kat sini nanti kakak akan bagi adik-adik semua makan waffle dan minum. Stesen 23 Shah Alam. Kini sana merupakan ibu pencamat Gardenia. Okey, kemudian yang ketiga terletak di puncak. Okey, yang keempat berada di Kelang. Okey, seterusnya yang kelima dan ketujuh berada di stesen 32 Shah Alam. Okey, dan di sini merupakan kilang ke-6 Gardenia. Okey, iaitu stesen 26 Shah Alam. Okey, 7 buah kilang ini semuanya berada di sekitar Lembah Kelang sana. Okey. Nak hadiah tak ada ni? Semua dah dapat hadiah. Untuk adik-adik pun dapat. Cikgu, ibu bapa pun semua akan dapat juga. Okey, dah dapat hadiah nanti. Baru kita tangkap gambar beramai-ramai. Okey, kita mula sekarang boleh? Juta-juta roti yang enak. Begitu banyak roti sehingga ia boleh memenuhi 6 padang bola setiap hari. Satu jumlah yang banyak agar semua orang dapat menikmatinya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kilang, mari kita kembali ke zaman dahulu untuk melihat bagaimana tangan adik-adik semua sentiasa berada di dalam mesin ini. Bagi adik-adik yang mudah mampu udara, jangan bergerak-gerak. Semua sudah bersedia? Baiklah, pegang kuat-kuat. Ayo semua. Wah, adik-adik kamu terdapat pelbagai. Sekarang kami akan dibawa untuk melawat kilang pembuatan roti Gardenia.
Fatin, apa perasaan awak selepas datang ke kilang Gardenia? Weh, best gila. Dekat sini kita boleh dapat informasi tentang pembuatan roti. Dan kami juga dapat free gift.